Kalau tak ada, aku diam. Tengok tu. Ni kita mana lah? Tengah fikir ni. Aku rasa kita kena pusing masuk KL lah. Yeah. Pasal exit Lonsar. Right. Aku ikut lah. Masuk Mid Valley. Okay, bila buat laju, kau ada sakit. Baik. Aku nak record pula audio. Cute tu. Ada audio. Haa. Audio berapa? Guna handphone dia. Handphone dekat dalam bag lah. Okay, kita. Kita patut buat gitu. Exit kiri ya. Kiri eh. Aduh. Betul, aku dah ingat dah tadi. Aku tak kejap je. Tetap kuasa aku baru kejap tunjuk MX. Kantor yang ketua main dekat speaker aku tu. Oh. So somewhere there lah 5 MX jatuh kan. Aku harap dia tak sapu lah. Merah. Kemerahan. Tak boleh lah kita tak kamera macam ni. Tak cantik. Tak cantik. Tinggi sangat. Apa tak ikat weh. Apa, jari kita berhenti ajak tengok. So kau kena beli DJI lah. Kan? Senang asing. Betul? Rekod body kan? Ya. Apa, asal slow lah. Tu lah. Jom. Kita masuk KL Alright. Oh, licin. Berkilat tayar. Wah.
air. Air. Check. Check. Mana tinggal. Okay. Now, Dia masuk kiri ya. right. Dekat roundabout ni dekat depan ni. Dekat depan ni Muala ke KL Central. Kita potong jalan kucing lagi. Okay. Itu ni. Ni Yang ni ke? Ya, yang ni. Right. First kiri masuk. Yang lori ni Yalah, tak nak duduk belakang lori, tak nak duduk. Alah. Asap pula dia baginya. Asap pula dia bagi. Makan asam ni bagi-bagi. Breakfast. Cium kan? Terus Terus kanan terus nanti kita masuk kiri lepas Muala ke Pemasaran Jalan Kucing. Alright. Kamera aku belakang kan? Okey. Oh, kita masuk dekat PWTC kan? Sebelum kita di situ ada ke kiri. Alright. Pergi ke Kau dekat dengan aku ke? dia. Kau jauh ke kau dekat dengan aku? Kita tak ada kiri boleh. Alright, aku sikit. Kita maintain kiri. Oh, sini ke? Ke sini. Alright. Oh, masuk jalan istana lah. Ya. Okay. So aku kan buat mono connect dengan DJI. So ada voice call, ada voice aku. Kalau voice call cakap distort, memang dengar distort tu. Sebab kalau aku rekod asing, at least boleh replay audio tu. Tapi kita cuba tengok macam mana. Kalau minit tu ada lah. Aku harap juga. You friend? Nanti kita stay ya. Right. Santai. Dah selamatkan magnet. Lanjut. Dah selamatkan magnet ni pasal. Aku dah sama dengan kita kena play ni. Dia nak selamatkan magnet. Hari ni konten sebelum nak gerak kan. Sebab mata jatuh. Magnet jatuh. Hujan. Konten. Nanti kita boleh lalu lagi kalau ada masa. Ada tak balik tapi kita nak atas tu. Atas tu boleh berhenti. Alright. Kalau ada pada
dari di situ tu kalau aku balik kan, atas tu dah soleh atas tu boleh berhenti. Okey, nanti. Pada signal kau. Bagi tahu saja bagi tahu. Saja bagi tahu motor di sini. Ya, kita kereta tu. Kita masuk jalan putih kan. Ni depan lagi bawa masuk kiri kan. Depan lagi. Atas belum pun. Kat bawah ni ada traffic light. Yeah. Di kiri, tak tahu dah kan? Tahu. Misi menyelamatkan magnet. Itulah, kacau betul lah konten tiba-tiba. Aku rasa ada kot. Aku rasa, tak tahu nak rasa lah. Rasa cemas. Cuma Jauh aku beli tu. Lepas tu hilang pula kat sini. Saya dah kena beli magnet kat China balik. Ada bukti aku rasa. Aduh. Kalau aku pergi balik Disember tau. Oi, lama je. So kalau DJI Mark 3 dah buat sempat aku tu. Tengok pada pukul gaji Warhain ni susah sikit. Itulah. Kalau gaji tak marahin, kado dah. Ya tu. Punya apa tu cerita semalam. Nampak sangat aku benda ni teruk lah. Teruk ni. Tapi pesan kat Wan lah. Wan kepala tu. Memang nyawa-nyawa dia. Pesan dekat Wan lah. Wan nyawa tu. Accident. Juga. Kemalangan jalan raya. Oh tu. Naik kepala tu. Ya. Boleh pula dia cakap tak support, tak boleh bayar. Rosak dia. Tak boleh tolong dia tak punya. Itulah. Kalau nak kerja, nak tengok company lah. Sebab Aku selalu tengok macam ni tau. dia dah tak ada duit tadi. Dia tinggal pergi. Dia pun sakit. Betul? Dah jadi misi mencari magnet. Mesti mencari magnet. Magnet yang hilang. Semangat yang hilang kan? Magnet yang hilang. Wah, tu right lah. Itulah. Tu right lah. Nak mencari rescue mission. Tahu tak? Jadi kosong tak? Ya. Itu motor Amir. Oh, ya. Oh, kat tangan ni. Okay. Dia respect lah kan. Yes. Bro. Rider. Ya. Aku tengok Azmi letak kamera tau dekat motor. Ya. Macam best tu. Ya lah. Dia dah lama kan. So, dia tahu lah. Dia pun banyak sponsor lah. Dia bantu. Masih tak lah. Kan?
Bulan-bulan tunggu YouTube ke. Ah. Terus mana? Ada duit kan? Ah. KBSP minta duit. Kita fleksibel. Dah lah, duit lah. Pasal. Memang duit aku tu. Dah. Dah saja lah. Saja lah. Bila upload ke atas, jadi cepat. Betul. Tapi 80 tu dah sedap lah. Dah layan-layan kan. Betul. Dia satu sebab exhaust kita pun. Dia tu. Esas awak. Ah. Dah bawa ikan lah. Ada lah makcik tu. Nampak? Mana lantak kecil pun tu. Awak ni kata lah. Dengarlah buat sentential lagi. Dah lah kerja pun stres. Aduh. Lepas satu-satu. Itu lah. Oi, Jembo ni ada gelap paling lama. Lama weh, dia bilang ikut ni. Oh, jelaka. Okey, hijau. Cantik. Okey. Aku dengar macam, Aku rem. oh, okay. Aku terdengar, apa tu ingat, kurang pula. Macam tu bunyi dia. Ya. Tengok. Zreng, geduk-geduk, habis. Apa ni, si minyak terus? Ya. Rasa kan? Aku ya. Ada sinyal masuk tegur. Foto. Lagi pakcik cakap lagi bukan dah datang mana ada. Kita pun sampai ni. Tadi jumpa kita orang. Jadi tu pergi sini ya. Oi, tolong. Panggil makcik tadi mana? Ada pakcik tadi. Dia ada, cantik. Mantap. Kat mana je tu ada? Ada. Mantap. Double check tengok apa ada lagi. Dah, cukup. Okay, tak banyak minyak dulu. Iya betul.